Dulu, hidup saya hanya tentang diri sendiri. Muzik, pentas, sorakan, show besar-besar, semua untuk saya. Sekarang baru saya sedar, tak semua yang susah itu jauh di kampung. Ada juga yang dekat, cuma kita jarang lihat. Hijrah buat saya sedar, hidup bukan sekadar untuk diri sendiri. Tapi hidup ini perlu ada erti untuk orang lain. Satu beras bukan sekadar makanan. Ia adalah senyuman. Ia adalah harapan. Allah bagi. Allah take certain things from me. Allah bagi I banyak. What is there for me to complain? And the more we are grateful, the more Allah gives. Betul tak? Betul. I am thankful I ada anak yang boleh jaga I. Walaupun she's my only daughter, but she is there for me to jaga I, to monitor I, to jaga ubat-ubat I apa ni semua. Solat je angkat tangan menangis. Angkat solat je angkat tangan menangis. Sebab apa? Sebab mama masa dulu Allah Ta'ala bagi kita sihat, tak ingat. Kan kita kadang buat solat, kadang tak buat. Apa tu Allah Ta'ala dia bagi kita jatuh sakit, baru kita ingat Allah. Punca adalah, ya Allah, kalau kau nak ambil aku, ambillah cara lembut, cara baik. Aku tak nak susahkan anak aku, tak nak susahkan suami aku. Bila biarkan nak ambil aku, ambillah cara sempurna. Jangan kata, ya Allah, aku kata, hari mama doa berdoa, ya, mama doa berdoa. Itulah boleh mama kuat. Terima kasih yang pembayar dia ikhlas.com, kata mama syukur alhamdulillah dapat rezeki ni. Mama syukur sangat-sangat alhamdulillah rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Kadang-kadang kita tak sedar, satu tindakan kecil dari hati yang ikhlas boleh ukirkan 1000 senyuman buat mereka yang memerlukan. Syukur alhamdulillah masih dapat bantuan ikhlas. Terima kasih kepada pembayar-pembayar fitrah atas sumbangan beras. Hijrah saya buat saya sedar, kebaikan kecil boleh jadi momen terbesar. Tunaikan fidyah anda dan ukir senyuman di wajah orang lain. Alhamdulillah, pengalaman yang cukup luar biasa di PPRT Kampung Sungai Kertas hari ini bersama dengan penduduk-penduduk di sini. Nampak semangat diorang lain macam. Mungkin kadang-kadang kita lalu area-area macam ni, kita rasa macam mereka ni mungkin kurang bersemangat, rasa macam tak ada semangat untuk teruskan kehidupan dan sebagainya. Tapi sebenarnya lain daripada apa yang saya bayangkan. Mereka semua positif dan diorang semua saling tolong antara satu sama lain. Semua support one another, which is such a beautiful thing, alhamdulillah. Dan semoga semua urusan mereka dipermudahkan sentiasa. Bercakap tentang ikhlas.com, jangan lupa untuk download app Ikhlas. Senang aja dekat App Store, Play Store, Huawei App Gallery pun ada juga. Macam-macam ada dekat app Ikhlas. Ada boleh baca Quran, boleh tengok kiblat, boleh sedekah, dan yang paling penting dalam bulan Ramadan ni boleh bayar zakat fitrah melalui app Ikhlas juga. Okey, saya Kianu Azman, jumpa lagi. Assalamualaikum.